Ni adalah rumput kucing yang dah pun dijadikan sebagai stick batang. Ya, stick tu batang. Kelebihan cat grass stick untuk kucing ni, yang pertama, dia boleh bantu kucing yang mengalami masalah pencernaan. Kucing kan suka makan rumput. Kalau korang duduk dalam rumah, kalau kucing korang kalut malu nak keluar nak makan rumput tu kan, sebenarnya diorang makan rumput tu untuk bantu pergerakan usus, untuk mengurangkan gumpalan hairball ataupun berbola bulu dalam perut diorang tu. Jadi cara diorang keluarkan adalah dengan makan rumput, sebab rumput tu boleh bantu untuk menghimpunkan sisa dalam perut untuk push rambut tu keluar. Sekarang kan banyak isu kucing keracunan. Jadi untuk elakkan benda tu dan selamatkan kucing korang berbanding dengan rumput luar yang tak tahu anasir apa yang pun dah dicemari, boleh dapatkan cat grass ni. Dia lebih selamat, organik dan nak simpan, tahan lama. Yang ni pun boleh jadikan satu bahan untuk bagi diorang kunyah-kunyah juga. Kucing domestik jaranglah dapat masalah hairball. Kadang-kadang yang terkeluar pun tak berapa banyak. Kalau keluar makan rumput sekalipun, yang banyak keluar cecair dan sikit-sikit aja bulu. Tapi kalau kucing bulu panjang macam Fluffy, Smokey dan Cheese, orang memang kena makan cat grass ni banyak sikit. Sebab diorang ni selalu kan jilat-jilat dan grooming bulu. Bulu diorang pula panjang. Kalau terbatuk-batuk macam nak keluarkan benda tapi tak terkeluar tu, bagilah cat grass ni. Siapa yang dapatkan, sebab ada banyak sangat bulu-bulu macam ulat bulu dekat rumah tu, boleh dapatkan cat grass ni dekat beg kuning. InsyaAllah mampu milik dan boleh bantu masalah kucing korang yang selalu saja susah nak muntahkan berbola bulu.